Berita boom hari ini. Pelakon dan usahawan Fatin Afifah kini menikmati kehidupan yang lebih tenang selepas memberi fokus kepada keluarga dan perniagaan dari rumah. Kehadiran suami yang penyayang banyak mengubah perjalanan hidupnya apabila beliau bukan sahaja menerima Fatin, malah menyayangi anak-anaknya seperti keluarga sendiri. Fatin sebelum ini mengakui pernah memikul tanggungjawab keluarga seorang diri selama beberapa tahun dan perlu berusaha keras mencari rezeki bagi menampung keperluan anak-anak. Kini, beliau memilih untuk tidak lagi aktif dalam dunia lakonan dan nyanyian, sebaliknya menguruskan perniagaan secara dalam talian serta meluangkan lebih masa bersama keluarga. Perubahan ini memberi ketenangan dan kestabilan dalam hidupnya selepas melalui pelbagai cabaran sebelum ini serta memberi fokus kepada kesejahteraan diri dan anak-anaknya pada masa yang sama menikmati kehidupan lebih teratur dan stabil bahagia.